Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas keizinan daripada Allah, maka kita direzekikan dapat bertemu lagi pada pagi ini untuk kita menyambung bacaan Tafsir Al-Jalalain karangan Al-Imam Al-Jalal Al-Mahalli dan juga karangan Sayyiduna Al-Imam Al-Jalal Al-Mahalli Al-Suyuti radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah memberkati dua orang imam ini serta menjadikan kitab ini terus berkekalan, bermanfaat dan menjadi sebab untuk pahala sampai kepada mereka berdua. Allahumma amin. Jadi pada hari ini kita akan masuk ke ayat yang ke-160 daripada surah Al-Baqarah. Maafkan saya, ayat ke-161. Ayat yang ke-161 daripada surah Al-Baqarah. Yang pada ayat ini Allah SWT menyatakan akan orang yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, mereka tidak akan punya peluang untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka akan kekal dalam api neraka selama-lamanya. Wali'azubillahi min zalik. Baik, sebelum kita masuk pada ayat yang ke-161, marilah sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah. Moga Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih menyampaikan pahala bacaan Al-Fatihah kita kepada Al-Imam Al-Syaikh Al-Jalal Al-Mahalli dan juga Al-Imam Al-Jalal As-Suyuti, dan moga sampai juga Al-Fatihah kita kepada semua guru-guru dan juga murid kepada dua orang imam ini, dan moga sampai juga Fatihah kita kepada semua yang membaca tafsir Al-Jalalain atau yang mempelajarinya atau yang mengajarnya. Moga semua mereka tanpa berkecuali, dan juga yang telah mengambil manfaat mengajar, membaca, mempelajari mana-mana kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Jalal Al-Mahalli dan juga Al-Imam Al-Jalal As-Suyuti, moga mereka semua mendapat kiriman pahala Al-Fatihah kita, dan semoga almarhum Abang Jamil Khair yang satu ketika dahulu setiap pagi bersama dengan kita turut mendapat kiriman pahala Al-Fatihah daripada kita biiznillah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayat yang ke-161, ayat itu firman Allah Subhanahu wa taala, Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya, Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sambungan ayat, Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wa la hum yunzarun. Yang bermaksud, dua ayat ini, bermaksud ayat pertama, satu ayat yang 161 bermaksud sesungguhnya orang-orang yang kafir dalam keadaan mereka mati dalam keadaan kufur. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kemudian mereka mati dalam keadaan mereka tetap kufur. Mereka ini adalah orang yang mendapat laknat daripada Allah, laknat daripada para malaikat, laknat daripada manusia seluruhnya. Ayat ke-162, mereka akan kekal di dalamnya
tidak akan diringankan sama sekali daripada mereka akan azab. Tidak akan diringankan azab daripada mereka dalam keadaan tidaklah mereka itu akan diberikan peluang. Mereka tidak akan ditunggu. Tidaklah mereka itu akan ditunggu. Ini adalah ayat yang ke-161 dan juga ayat ke-162. Baik, kata Sayyidina Al-Imam As-Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu, innal ladhina kafaru wa matu wa hum kufarun halun. Jadi maksudnya sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati sedangkan mereka adalah orang-orang yang kafir. Maknanya mereka hidup dalam keadaan kafir dan mereka kekal dalam dunia ini sehingga akhirnya mereka mati pun mereka tetap kafir juga. Jadi mereka yang seperti ini, apakah keadaannya? Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka ini adalah orang-orang yang ke atas mereka ditimpa dengan laknat daripada Allah, laknat daripada para malaikat dan laknat daripada manusia seluruhnya. Jadi kata Imam Suyuti, hum mustahiquna zalika fid dunya wal akhirah. Maksud Allah Ta'ala sini adalah mereka ini orang-orang yang berhak untuk mendapatkan laknat tersebut di dunia dan juga di akhirat. Kemudian maksud dia mereka yang hidup dalam keadaan kafir dan akhirnya mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, mereka ni layak untuk mendapat laknat Allah, laknat malaikat dan juga laknat daripada manusia seluruhnya. Dan kita semua telah melihat ayat yang ke-159 sebelum ini, yang juga menceritakan tentang laknat, iaitu orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan daripada keterangan dan juga hidayah. Iaitu orang-orang yang mereka tahu kebenaran tapi mereka sembunyikan kebenaran. Setelah mereka mengetahui kebenaran, mereka sembunyikan juga kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Jadi laknat seperti yang kita semua telah tengok sebelum ini, laknat maknanya jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak akan mendapat rahmat Tuhan. Maknanya mereka adalah orang yang sangat rugi kerana mendapat kebencian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau dapat benci Tuhan, berarti mereka akan dihumban ke dalam api neraka, kecuali disebut di sini illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum mereka meninggal dunia. Jadi pada ayat yang ke-161 ni pula disebut lagi tentang laknat, iaitu mereka ini adalah orang-orang yang dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kalau ayat yang ke-158, ayat ke-159 sebelum ini, ayat ini secara zahirnya menceritakan satu kumpulan khusus, iaitu orang-orang yang mengetahui kebenaran tetapi tetap tidak mahu menjelaskan kebenaran. Mereka menyembunyikan kebenaran dan mereka terus berada dalam kebatilan walaupun mereka tahu yang mereka itu salah. Tak nak juga beriman kepada Allah sedangkan mereka mengetahui kebenaran. Maka mereka ini adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh orang yang melaknat, iaitu para malaikat dan juga orang-orang mukmin. Bahkan ada para ulama berpendapat mereka dilaknat oleh bukan sekadar orang mukmin, bukan dilaknat sekadar oleh malaikat, bahkan seluruh makhluk yang lain, batu, pokok, binatang melaknat, iaitu memohon kepada Allah agar mereka ini dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila manusia melaknat, berarti manusia melaknat dengan maksud manusia memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan mereka ini daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mereka kekal di dalam kebatilan sedangkan mereka mengetahui kebenaran. Wali'azubillah min zalik. Sebab tu bila kita dah tahu kebenaran, bersyukurlah kepada Allah, dan apabila sudah kita ketahui akan kebenaran, tanggungjawab kita adalah memegang kebenaran itu walaupun berat, walaupun susah. Hadap sajalah, kerana kita hendaklah bersama dengan kebenaran walau apa keadaan sekalipun.
Katanya guru kami, salah seorang guru kami di Al-Azhar, Syekh Amr Al-Wirdani, kata beliau, al-haqqu ahaqqu ayyuttaba'. Kebenaran adalah lebih patut untuk diikuti. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau ayat yang ke-159, ini cerita orang yang tahu kebenaran tapi lawan. Seperti orang-orang Yahudi pada zaman Nabi. Seperti ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Nasrani yang mengetahui kebenaran agama kita tetapi tak nak juga kerana asas sebab benda-benda lain. Dunia lah, duit lah, apalah, sokongan lah. Tak nak hilang benda-benda apa itu. Maka mereka tetap dengan kebatilan walaupun mereka tahu mereka dalam kebatilan. Kalau mereka tak bertaubat sebelum mereka mati, mereka akan mendapat laknat Allah dan juga laknat segala-galanya. Laknat daripada manusia, daripada para malaikat dan makhluk seluruhnya. Ayat yang ke-161 ni pula secara zahirnya adalah menceritakan tentang orang-orang yang kufur kepada Allah. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa untuk orang yang tak tahu kebenaran, maknanya mereka orang-orang yang kufur, kalau mereka tak tahu kebenaran, mereka tak tahu tentang agama Islam dan mereka kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka tak mendapat kebenaran, secara hukumnya mereka tidak akan diazab oleh Tuhan. Sebab apa? Sebab mereka tak tahu yang mereka tu salah. Pada mereka, mereka benar dan mereka nampak Islam ni salah. Atau mereka langsung tak tahu tentang agama Islam. Mereka ini termasuk dalam kumpulan Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah iaitu orang yang hidup jauh daripada agama Islam. Dia tak tahu langsung pasal agama kita. Dia tak tahu. Maksudnya dia hidup contohnya di satu tempat yang tidak diutuskan Nabi di situ, dalam keadaan Islam tak sampai lagi ke situ. Jadi dia pun tetap dengan kekufuran dalam keadaan dia tak tahu langsung pasal agama kita. Atau termasuk juga dalam kalangan Ahlul Fatrah ini, kata guru kami Syekh Jamal Faruq Ad-Daqaq, termasuk juga dalam erti kata Ahlul Fatrah, orang yang dia tahu tentang agama Islam, dia adalah orang cerita ada agama Islam begini. Tetapi maklumat yang dia dapat salah. Dia pula tak kebetulannya dia dapat maklumat yang salah dan dia tak tahu langsung pasal kebenaran agama kita. Yang dia tahu agama kita jahat, bunuh orang, paksa orang peluk agama Islam. Agama kita ni menzalimi wanita. Agama kita ni maknanya menyusahkan. Itu yang dia tahu. Dia tak tahu langsung pasal kebenaran agama kita. Lalu dia menolak agama kita ini kerana apa? Kerana benci dengan kejahatan. Oleh kerana dia tak suka kejahatan dan pada dia agama Islam ni jahat, lalu dia pun tolak agama Islam. Dia tak sukakan kezaliman dan yang dia tahu, maklumat yang sampai ke dia, agama kita ni menzalimi orang. Maka dia tolak agama kita kerana dia tak suka dengan kezaliman. Cuma tersalah dia, baguslah dia tak suka dengan kezaliman tu. Masalahnya mengatakan agama kita tu zalim, dia tersalah. Kerana maklumat yang sampai ke dia, takat tu saja. Dia tak ada pula kebetulannya peluang untuk mengetahui kebenaran. Lalu dia kekal dengan agama dia, kerana tak nak masuk agama Islam yang jahat ini pada dia. Maka mereka juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan termasuk dalam kumpulan Ahlul Fatrah. Jadi yang kita bahaskan pada ayat 161 ni siapa ni? Orang-orang yang kafir. Dalam keadaan mati kekal dalam agama dia. Dengan maksud apa? Bila kita padankan dengan ayat yang ke-159 dan kita padankan dengan isu Ahlul Fatrah, tahulah kita ayat yang ke-161 ini adalah orang yang kafir dalam keadaan dia tahu dia sebenarnya salah. Dia sudah mengetahui kebenaran agama Islam. Bukan kes orang yang salah faham ni. Ini orang yang maknanya orang-orang terpelajar. Orang yang ada ilmu, yang hidup dalam keadaan dia pula akses dengan maklumat-maklumat. Dia tahu dalam internet ada cerita, tengok TikTok, dia dah pernah dengar. Cuma masalahnya dia kata, malas nak tu keluar beragama lama. Biar je lah, kekal je, tak apalah. Mereka kekal dalam agama mereka, sedangkan mereka sudah mengetahui kebenaran. Mereka inilah yang akan bertanggungjawab di atas pilihan mereka. Tapi yang tersalah pilih kerana maklumat salah tentang agama kita atau langsung tak tahu pasal agama Islam, dia duduk di hujung hutan tu. Contohnya tak pasal tahu pasal agama kita. Yang dia tahu agama nenek moyang dia saja.
dan dia mati dalam keadaan agama dia, pegang dengan agama tu, maka mereka ini diberikan kemaafan oleh Allah, kerana Allah Ta'ala berfirman, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan mengazab kecuali setelah kami mengutuskan Rasul terlebih dahulu. Maksudnya Rasul dah datang, Rasul dah terang, tak nak juga terima, habis. Maknanya habis jelas penerangan. Dah faham tapi tak nak juga bersama dengan kebenaran, hadap ni maknanya. Hadaplah keputusan. Di dunia la ikraha fiddin, tiada paksaan dalam agama. Allah tak nak satu orang masuk Islam kerana terpaksa. Tetapi di akhirat setiap orang akan mendapat keputusan berdasarkan pilihan dia. Jadi ayat yang ke-161 dengan ayat yang ke-159 sangat dekat. Kerana orang yang ayat ke-159 walaupun secara zahirnya merujuk kepada orang-orang yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mahu bersama dengan kebenaran, seolah-olah ni hanya merujuk kepada para ulama di kalangan ahlul kitab saja contohnya. Tetapi bila kita padankan dengan ayat ayat tentang ahlul fatrah, iaitu Allah tidak akan mengazab kecuali setelah diutuskan Rasul terlebih dahulu, tahulah kita ayat ke-159 ini juga merujuk kepada semua sekali, bukan hanya pada golongan ulama mereka, bahkan orang-orang awam mereka yang dah tahu kebenaran tetapi tidak mahu bersama dengan kebenaran. Berarti ayat 159 orang yang sama dimaksudkan dengan ayat yang ke-161. Cuma bila begitu, mengapa sampai dua kali? Ayat yang ke-159 juga disebut mereka akan dilaknat. Yang ini pun disebut juga mereka akan dilaknat. Jadi macam mana punya cerita ni? Adakah satu ulangan? Maka dengan sebab itulah ketika Al-Imam As-Suyuti menghuraikan ayat yang ke-161 yang menyebut bahawa orang-orang yang kafir dalam keadaan mereka kekal mati, mereka akhirnya hidup dalam keadaan kufur dan akhirnya mati pun dalam keadaan kufur, mereka akan mendapat laknat Allah. Ayat ini juga sebenarnya merujuk kepada kumpulan yang disebut oleh ayat yang ke-159 sebelum ni. Cumanya Imam Suyuti sebut apa? Ai hum mustahiquna zalika fid dunya wal akhirah. Ayat yang ke-161 ni kata Imam Suyuti untuk menyatakan kepada kita yang mereka tu sebenarnya dah layak, berhak sangat-sangat, sudah layak untuk mendapat kemurkaan Allah dan juga laknat Allah serta laknat para malaikat dan laknat manusia seluruhnya. Mereka layak untuk mendapatkannya di dunia dan juga di akhirat. Lalu kata Sayyiduna Al-Imam Mulla Ali Qari, Al-Imam Mulla Ali Qari dalam kitabnya Al-Jamalain Alal Jalalain, beliau sebut qauluhu ayhum mustahiquna zalik raf'un litikrar, raf'un litakrar. Fal awwalu ikhbarun 'anil waqi' watsani 'anil istihqaq wa qila atsani 'anid dawam wal istiqrar wa qila al awwal la'anahum ahya'an wa hadza la'anahum amwata. Jadi tujuan Imam Suyuti menyebut ayat ke-161 ni mereka layak untuk mendapat laknat Allah di dunia dan juga di akhirat, untuk mengatakan tidak ada pengulangan di antara ayat yang ke-161 dengan ayat yang ke-159. Bukan Tuhan saja ulang, bukan ulangan, tetapi ada ayat 159 lain ceritanya, ayat yang ke-161 lain ceritanya. Sebagian ulama faham apa dia? Macam Imam Suyuti sebut, maknanya mereka pada ayat 161 ni Tuhan sebut mereka layak untuk mendapat laknat Allah di dunia dan di akhirat. Lalu katanya Al-Imam Mulla Ali Qari, Al-Imam As-Suyuti ingin menyatakan bahawa ayat 159 ini, ayat 159 sebelum yang kita baca semalam, yang mana menyebut orang yang mengetahui kebenaran tapi sembunyikan kebenaran, mereka akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Ayat ini nak menceritakan tentang realiti yang mereka terima. Realitinya mereka di dunia dan di akhirat akan mendapat laknat daripada Allah. Itu yang akan berlaku. Manakala ayat ke-161,
ayat untuk menyatakan bahawa sebenarnya tak wajib pun ke atas Allah untuk melaknat mereka. Maksudnya ayat yang kedua pula untuk menyatakan dari sudut layak mereka layak. Tapi kalau Allah mahu memberikan keampunan, Allah boleh untuk memberikan keampunan. Cumanya dengan sebab ayat yang ke-159, ini janji daripada Allah yang Allah akan melaknat mereka. Maknanya ayat 159 sebelum ini nak menceritakan apa yang bakal berlaku di dunia dan juga di akhirat. Manakala ayat yang ke-191, Tuhan ingin menyatakan bahawa laknat yang mereka terima ini sebenarnya tidaklah wajib ke atas Allah untuk melaknat mereka. Bahkan sebenarnya kalau Allah mahu melaknat, Allah boleh laknat. Tapi kalau Allah tidak mahu melaknat mereka juga boleh. Cuma apakah yang akan berlaku? Realitinya apa? Realitinya mereka akan mendapat laknat di dunia dan juga di akhirat. Maknanya ada dua skop perbincangan. Ada dua skop perbincangan. Dia berkait dengan ilmu akidah. Maknanya dalam ilmu akidah contohnya, adakah Firaun mesti Allah Ta'ala masukkan dia dalam neraka? Mesti maknanya. Tak boleh tidak. Tuhan kena masukkan dia dalam api neraka. Mesti ke tidak? Wajib ke tidak Allah Ta'ala masukkan Firaun dalam api neraka? Jawapannya tak. Sebab mana boleh kita paksa-paksa Tuhan? Ikut Tuhan lah. Tuhan nak masukkan ke, tak nak masukkan ke, neraka dia punya, Firaun pun dia punya, kita pun dia punya. Serah ke dia lah. Maknanya dari sudut layak, layak. Tapi adakah bila dia layak untuk masuk neraka, dia mesti masuk neraka? Tak tahu. Serah ke Tuhan. Tetapi apabila Allah Azza wa Jalla menyatakan yang dia akan memasukkan Firaun dalam api neraka, dan Allah tidak akan mungkin janji, tahulah kita yang dari sudut layak, memang layak Firaun masuk neraka. Dalam masa yang sama, adakah berlaku? Ya, berlaku. Maksudnya ada dua skop. Dari sudut kelayakan dan dari sudut masuk ataupun tidak dalam api neraka. Soalan yang kedua kalau saya nak terangkan lagi. Orang yang beriman kepada Allah, boleh tak kalau Tuhan nak campak dalam api neraka? Boleh. Boleh untuk Tuhan campak ke dalam api neraka. Tapi adakah akan berlaku secara realiti orang yang beriman dimasuk api neraka? Udah syurga milik orang yang tak beriman ni semuanya. Yang beriman semua dilontar masuk api neraka. Adakah begitu yang akan berlaku di akhirat? Jawapannya tidak. Kerana Allah menyatakan yang Allah akan memasukkan orang yang beriman ke dalam syurga, manakala yang kekal sebagai kafir, kekal dalam keadaan tak beriman kepada Allah, mereka akan dilontar masuk api neraka. Maka itu yang akan berlaku. Tetapi dari sudut hak Allah Ta'ala, terserahlah kepada Allah untuk melakukan apa yang dia ingin lakukan. Sama jugalah kalau macam atas dunia, kita kata berhak, layak. Satu orang keputusan elok, layak dia untuk dia masuk syurga? Layak untuk dia masuk universiti contohnya. Keputusan dia elok apa semua. Layak tak dia untuk masuk ni? Dia masuk kelayakan, layak. Dapat tak masuk? Tak masuk pula. Sebab apa? Sebab ramai berbenur yang layak, terpaksa pilih yang paling hebat. Akhirnya dia dari sudut keputusan, dia layak masuk ke universiti, tapi tak masuk. Jadi beza di antara realiti dengan yang layak. Dari sudut kelayakan dia layak, tetapi di kebetulannya ada masalah apa, akhirnya dia tak masuk. Jadi ada dua skop, maka dua skop inilah yang dibahaskan dalam ayat yang ke-159 jaga ayat yang ke-161. Ayat 159 Tuhan ceritakan realiti yang akan berlaku di dunia dan di akhirat. Apa yang Tuhan akan buat kepada mereka? Mereka akan mendapat laknat daripada Allah, serta laknat daripada para malaikat, daripada orang-orang mukmin. Tetapi pada ayat yang ke-161, Tuhan ingin menyatakan sebenarnya walaupun mereka akan dimasukkan ke neraka, tidaklah ini bermaksud wajib ke atas Allah memasukkan orang-orang yang kufur ke dalam neraka. Sebab ia adalah termasuk di dalam iradatullah, kehendak Tuhan. Sebab itu orang mukmin ada yang dia jahat atas dunia, kalau Allah nak, Allah masukkan dia ke syurga terus. Kalau Allah nak, Allah boleh humban dia api neraka. Tapi untuk orang yang kufur kepada Allah, kalau kita lihat memandang dari sudut keinginan Tuhan semata-mata, boleh tak kalau Allah nak masukkan mereka dalam syurga? Serah ke Tuhan. Kalau Tuhan nak buat apa itu. Tetapi adakah itu yang akan berlaku? Ini skop yang kedua. Adakah itu yang berlaku? Jawapannya tidak. Janji Allah
mengatakan mereka akan kekal dalam api neraka sebab mereka sudah tahu kebenaran dalam keadaan mereka menolak kebenaran. Sebab itu di sini Imam Mullah Al-Qari menyatakan tidak ada pengulangan. Sebab bila dah ulang, apa ni cerita sampai 2 kali ni benda sama juga. Orang boleh bertikai. Apa ni sekejap, ayat ni kan dah selesai. Kenapa datang pula ayat ni? Ini tak ada cerita ke apa? Sampai nak mengulang benda yang sama. Jadi kata para ulama, tidak. Ayat yang pertama skopnya lain. Ayat yang sekarang ni pula skopnya lain. Cuma dalam membahaskan skop itu, sudut itu para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan ayat yang mula-mula tadi, ayat 159, itu nak menceritakan apa yang bakal berlaku di akhirat nanti. Manakala ayat yang sekarang ni pula, ayat 161, nak menyatakan dari sudut kelayakan. Memang dia ni layak untuk dihumban dalam api neraka. Ada juga para ulama yang berpendapat lain dengan pandangan yang pertama ni. Dia kata apa? Ayat yang mula-mula tadi, ayat 159, ini untuk menceritakan apa yang mereka akan apa yang berlaku kepada mereka, iaitu mereka pada peringkat awal akan mendapat laknat daripada Allah. Tapi adakah laknat itu berterusan? Ya, kerana ayat yang ke-161 Tuhan sebut mereka mendapat laknat sekali lagi. Maknanya ayat yang mula-mula nak menceritakan apa yang mereka akan terima setelah mereka menyembunyikan kebenaran, mereka akan mendapat laknat daripada Allah. Berterusan tak? Ya. Kenapa? Kerana ayat 161 nak menyatakan laknat itu bukan hanya pada waktu-waktu tertentu. Sebaliknya berterusan sampai ke hari akhirat. Jadi dah ada dua pula pandangan. Satu pandangan cerita ayat pertama nak mengatakan ayat yang 159 itu yang akan berlaku. Ayat 161 dari sudut kelayakan memang layak mereka untuk mendapat azab Tuhan. Ada pula para ulama mengatakan ayat 159 nak menceritakan kalau buat seperti itu mereka akan mendapat laknat Tuhan. Cuma ayat yang ke-159 tak cerita berapa lama dia akan dapat laknat. Ayat 161 pula menceritakan waktu dan berapa lama dia akan dapat laknat, iaitu selama-lamanya. Jadi juga tidak ada istilahnya ulang-ulang cerita. Tak, ayat ni cerita benda lain, ayat ni cerita benda lain. Walaupun tajuknya berkait dengan orang yang menyembunyikan kebenaran. Ada juga yang berpendapat berbeza. Baik, di sini Al-Imam Mullah Al-Qari mendatangkan 3 pandangan. Pandangan yang ketiga pula mengatakan ayat ke-159 Allah Azza wa Jalla ingin menyatakan bahawa orang-orang yang menyembunyikan kebenaran ni mereka akan dilaknat saat mereka masih lagi hidup. Maknanya ayat 159 orang-orang yang menyembunyikan kebenaran semua mereka akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh para malaikat, iaitu saat mereka ini masih hidup lagi. Manakala ayat ke-161 menceritakan apa yang bakal berlaku kepada mereka setelah mereka mati. Bukan hanya dilaknat masih hidup dan mereka dah mati, laknat tu bersambung sampai bila-bila. Maknanya start daripada mereka mati sampai ke hari akhir zaman, sampai ke hari kiamat, sampai bila-bila, mereka akan terus mendapat laknat Allah Subhanahu Wa Taala secara berterusan dan laknat orang-orang yang melaknat. Jadi ayat ke-159 menceritakan apa yang berlaku kepada mereka saat mereka masih hidup sebelum mati. Manakala ayat ke-161 pula menceritakan apa yang berlaku kepada mereka setelah mereka mati nanti. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan yang dirahmati Allah, berbeza para ulama di dalam memahami apa maksud ayat 159 dan apa pula konteks ayat 161. Nak katanya ayat yang turun kepada Nabi SAW ada kalanya berbeza para ulama dalam menafsirkannya. Tetapi walaupun penafsiran berbeza, penafsiran mungkin salah, mungkin betul, tetapi ayat ini akan terus kekal betul. Cuma dia akan terus mengandungi rahsia. Ada orang faham macam ni, ada orang faham macam ni, tetapi kefahaman yang berbeza itu masih tidak bercanggah dengan konsep asas agama kita. Yang penting maknanya para ulama nak mengatakan Allah Ta'ala tak ada istilahnya ngulang-ngulang benda yang sama. Tak. Setiap ayat itu ada makna yang tersendiri. Cuma apa maknanya? Ada orang faham macam ni, ada orang faham dengan cara yang lain. Setiap para ulama berbeza pendapat dan pandangan para ulama mungkin boleh ditolak kalau didapati salah contohnya oleh para ulama yang lain. Tetapi tetap ayat itu tidak ada perubahan. Sebab itu beza antara Al-Quran dan juga kitab-kitab suci yang lain.
kitab suci lain sudah bercampur dengan huraian para ulama dulu sehingga akhirnya bercampur antara ayat dengan huraian. Udahnya mana satu yang betul, mana satu yang salah dah tak tahu. Tapi Al-Quran ayatnya tetap kekal walaupun beribu para ulama menafsirkannya. Dan setiap para ulama menafsirkan itu bukan guna hawa nafsu dengan ilmu mereka. Cuma setiap orang berbeza kadar ilmunya. Ada yang hebat yang amat-amat, ada yang hebat tetapi tidaklah sehebat ulama sebelumnya contohnya. Jadi setiap uraian itu mungkin berbeza tetapi masih tidak lari daripada konsep asas agama kita. Kemudian di hujung ayat ini, ayat yang ke-161 ini disebut oleh Imam Suyuti, "Wan-nas qila 'am wa qila al-mu'minun." Manusia yang dimasukkan dalam ayat yang ke-161 ni, iaitu mereka akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh para malaikat serta manusia. Seluruhnya akan melaknat mereka, iaitu Allah, malaikat dan manusia semua yang tiga ni, iaitu Allah, para malaikat dan manusia akan melaknat orang-orang tersebut. Manusia ni siapa pula? Semua orang ke? Termasuk dema sendiri melaknat diri mereka? Orang kafir tu dia melaknat diri dema juga ke? Atau siapa sebenarnya dimasukkan dengan manusia dalam ayat ke-161? Jadi kata Imam Suyuti, ada para ulama yang berpendapat manusia yang dimasukkan di sini iaitu orang-orang mukmin. Sahaja. Maknanya ayat ini akan memberi erti orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kufur ni, mereka akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat dan dilaknat oleh orang-orang mukminin. Dilaknat oleh orang-orang yang beriman. Tapi ada juga para ulama yang berpendapat manusia di sini maknanya bukan sekadar orang mukmin. Semua manusia termasuk mereka yang kafir itu sendiri. Maknanya mereka pun akan melaknat diri mereka sendiri, akan maki diri mereka sendiri kerana mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dunia memang mereka tak laknat diri dia. Bila akhirat nanti, apalah aku ni masa dunia dulu. Udah maki diri sendiri. Jadi mereka ini akan dilaknat oleh manusia seluruhnya termasuk diri mereka sendiri mengikut satu pandangan. Dan ada juga pandangan lain yang mengatakan manusia yang dimasukkan dalam ayat 161 ini adalah orang-orang yang beriman sahaja yang akan melaknat. Sebab orang kafir, mereka tidak melaknat diri mereka sendiri sebab mereka sendiri yang melakukan kejahatan tersebut. Kemudian pada ayat ke-162 sebagai penutup, khalidina fiha. Mereka akan kekal di dalamnya. Di dalam apa? Kata para ulama, ai al-la'nah au an-nar al-madlulu biha 'alaiha. Mereka akan kekal di dalamnya. Dalam apa? Sebagai ulama kata iaitu dalam laknat tersebut. Terus mereka akan dilaknat sampai bila-bila. Dan ada juga para ulama berpendapat mereka akan kekal di dalamnya. Di dalamnya di sini maksud dia apa? Di dalam api neraka. Walaupun dalam ayat ke-161 ni tak ada sebutan pasal neraka, tetapi dipahami kalau orang tu dah kena laknat, apa maknanya? Neraka lah. Sebab tu disebut di sini ai al-la'nati au an-naril madluli biha 'alaiha. Sama ada maksud Allah Ta'ala mereka akan kekal di dalamnya, kekal dalam laknat maknanya, terus menerus mendapat laknat sampai bila-bila tak ada penghujung, atau maksudnya adalah api neraka. Maksudnya mereka akan kekal dalam api neraka. Kalau orang timbul soalan, dalam ayat 161 tak ada pun disebut pasal neraka. Kenapa kamu faham kekal di dalamnya iaitu dalam api neraka? Sebagai ulama akan sebut, kerana walaupun tak disebut, tetapi difahami daripada laknat yang mereka terima itu akan natijah setelah itu. Iaitu orang yang mendapat laknat Allah dan dia terus mendapat laknat dan kemurkaan Tuhan. Apa maksud dia? Mereka akan mendapat api neraka di akhirat nanti. Jadi di sini pun kita dapat lihat. Walaupun Tuhan sebut khalidina fiha. Mereka akan kekal di dalamnya. Dalam apa? Ada ulama kata dalam laknat. Ada ulama kata dalam neraka. Dah beza. Tapi bertembung tak antara dua ni? Tak. Cuma mereka hanya berbeza pendapat dalam nak mengenal pasti sebenar-benar yang Tuhan maksudkan di dalamnya itu dalam apa? Dalam laknat ke dalam api neraka? Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Kerana Tuhan tidak menyebut dengan jelas, cuma ada kemungkinan secara zahirnya kekal dalam laknat. Dan ada ulama faham maksudnya kekal dalam api neraka. Kerana laknat itu akan membawa kepada api neraka. Kemudian hujung ayat, la yukhaffafu anhumul azabu tarfata ainin wala hum yunzarun.
yumhaluna li taubatin aw ma'zirah. Mereka ini setelah mereka akan kekal selama-lamanya di dalamnya, iaitu dalam laknat atau dalam api neraka, tidak akan diringankan azab ke atas mereka sama sekali. Mereka tidak akan mendapat keringanan azab sama sekali. Kata Imam Suyuti, tarfata ainin, walaupun hanya sekelip mata. Sesaat pun azab mereka dalam api neraka nanti tidak akan diringankan. Tak ada istilahnya ringan azab. Walaupun hanya sekelip mata. Walahum yunzarun, dan mereka ini tidak akan, kalau ikut yunzarun ni antara maknanya juga boleh mereka ni tidak akan dilihat, tidak akan dipandang. Mereka tidak akan dipandang sama sekali. Tetapi di sini Imam Suyuti memahami yunzarun bukan maksud dipandang, tetapi diberikan orang kata pun tidak akan ditunggu. Mereka ni tidak akan ditunggu sama sekali. Sebab tu maksudnya yumhalun li taubah. Mereka tidak akan diberikan masa untuk bertaubat dalam api neraka nanti. Tak ada istilah Tuhan kata, koma semua dah kena azab selama 1000 tahun. Ada siapa-siapa nak bertaubat? Mak, kalau ada yang bertanya apa tu, menjeritlah dia. Aku taubat kami, ya Allah. Alhamdulillah, taubat kamu. Masuklah ke syurga. Dibagi pula peluang untuk bertaubat. Tak ada. Maknanya mereka ni sama sekali tidak akan ditunggu. Tak ada masa untuk Tuhan tunggu. Nak bertaubat ke tidak? Tak ada. Dah tertutup pintu taubat. Mereka tidak akan diberikan penangguhan untuk bertaubat, dan mereka juga tidak akan diberikan penangguhan untuk mendatangkan keuzuran mereka, minta maaf lah ya Allah, nak minta maaf. Tak ada. Mereka tidak akan ada peluang untuk minta maaf dengan Allah, dan mereka juga tidak akan diberikan peluang untuk bertaubat dalam api neraka nanti. Ini adalah orang-orang yang hidup sebagai kufur dan mati juga sebagai kufur dalam keadaan mereka tahu kebenaran tapi tidak mahu bersama dengan kebenaran. Adapun yang mengetahui kebenaran tetapi melakukan juga maksiat, tetapi beriman kepada Allah, tetap beriman cuma jahat. Ini bukan ayat yang ditujukan kepada mereka. Sebab itu orang-orang mukmin yang hidup sebagai seorang Muslim, percaya pada Allah sebenar-benarnya tapi jahat atas dunia ni, apa nasib mereka di akhirat nanti? Terserahlah kepada Allah. Kalau Allah mahu, Allah boleh terus ampunkan mereka dan masukkan mereka ke dalam syurga tanpa disentuh oleh azab. Kalau Allah mahu, Allah juga boleh mengazab mereka kerana mereka sudah melakukan kejahatan yang banyak. Tetapi disebabkan mereka mati sebagai seorang yang beriman kepada Allah, jahat macam mana pun Allah tidak akan mensia-siakan keimanan mereka. Sebab iman ni besar. Harga dia besar. Kerana dia sudah mengakui keesaan Tuhan. Bukan benda kecil tu. Maka oleh kerana dia membawa iman dia ke dalam api neraka, maka keimanan itu akan menghalang dia untuk kekal dalam api neraka. Sebab itu orang mukmin yang masuk api neraka, mereka tidak akan kekal. Sampai masanya, mereka akan dikeluarkan. Sehingga akhirnya semua mereka akan dikeluarkan daripada api neraka pada satu ketika nanti. Dan yang terakhir akan keluar daripada api neraka adalah satu orang lelaki. Memang orang lelaki paling last keluar api neraka. Ada satu orang lelaki daripada suku Juhainah. Daripada suku bangsa Arab namanya Juhainah. Dialah yang paling akhir masuk api neraka. Keluar daripada api neraka. Saat dia masuk syurga, dia akan dapat 10 kali ganda segala nikmat atas dunia ni. 10 kali ganda nikmat yang semua nikmat yang ada atas dunia ini, yang orang kaya, raja-raja dapat masa di dunia ni, campur semua sekali, dia yang terakhir keluar dari api neraka nanti, dia punya ganjaran dalam syurga nanti apa dia? 10 kali ganda segala apa yang ada atas dunia ni. Baik orang yang paling kaya, paling bahagia atas dunia ni pun tak akan sebahagia dia. Sedangkan dia yang terakhir sekali keluar dari neraka. Bayang yang tak masuk neraka sama sekali. Bayang macam mana darjat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Tak terbayang kita. Dia yang paling teruk, yang paling jahat di kalangan umat Nabi Muhammad. Dia yang paling jahat. Dia punya nikmat nanti setelah kena balun api neraka nanti, setelah dia dikeluarkan, ganjaran dia 10 kali ganda segala nikmat yang ada atas dunia ni. Yang kita ni tak dapat bersemuanya. Dapat sikit je pun. Itu pun dah rasa seronok benar. Dia lagi bahagia daripada kita di dunia. Tapi insya-Allah masa kita di akhirat nanti, kita lagi bahagia daripada dia. Ke tuan-tuan teringin nak masuk neraka juga? Waliyahzubillahi min zalim. Moga-moga kita akan bahagia. Kita tak tahulah berapa ribu kali ganda yang kita akan dapat berbanding dengan nikmat di dunia ini.
Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sekadar tu saja, nampaknya saya niatnya nak baca hadis juga. Tapi memandangkan panjang benar ayat yang ke 161. Masa awak study tadi macam sikit je rasanya. Tapi dah rupanya ditakdirkan Tuhan, berkat tuan-tuan dan macam-macam boleh keluar. Jadi sampai kepada Juhainah tu keluar juga. Nampaknya kita akan baca Sahih Bukhari pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Jangan risau. Habis hadis yang ketujuh, hadis yang berbaki hanya 7,651 sahaja lagi. Alhamdulillah, sikit lagi tinggal untuk kita khatamkan Sahih Al-Bukhari. Biiznillah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberkati segala yang kita lakukan dan moga-moga ini petanda yang kita akan ke syurga Tuhan tanpa disentuh oleh azab. Biiznillah subhanahu wa ta'ala. Kita tangguhkan dengan salawat dan salam ke hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jazakumullahu khaira. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.